السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. يقول الناس عادة ونقول عبادة. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100 yang kita bacakan tadi, yang mana maksudnya barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, yakni untuk membela dan menegakkan agama Allah, nescaya ia akan dapati di muka bumi itu tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati yakni dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita sampai ke hari ini, sampai kesekian kalinya kita telah menyambut Idul Adha baru-baru ini. Tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedar tak sedar kita dah berada di, kita kata hampir-hampir hujung lah bulan Zulhijjah, dan tak lama lagi kita akan masuk dalam tahun baru Hijrah Haram, tahun baru dalam perkiraan kalender Hijrah. Walaupun bila kita sebut tentang Hijrah, saban tahun kita berbincang tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW bila nak masuk Muharram. Walaupun di sana sebagaimana ditulis oleh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Rahimul Maktum misalnya, jadi Nabi bergerak itu, Nabi sampai di Yathrib ataupun Madinah pada 12 Rabiul Awal. Tapi yang kita sebut Muharram ini kerana disusun sebagai kata bulan yang pertama dalam susunan kalender hijrah yang telah disusun zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, susunan kalender hijrah itu sendiri. Walaupun kita kata tadi hakikatnya Nabi bergerak bukanlah pada bulan Muharram, tapi tidak salah untuk kita sentiasa mengulang, mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada peristiwa hijrah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, baru ni kita menyambut Idul Adha dalam keadaan tuan-tuan saudara-saudara kita yang wukuf di Arafah pada hari Jumaat, bersamaan dengan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Di sana tuan-tuan, Nabi telah menyampaikan khutbah dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Nabi sampaikan khutbah. Tuan-tuan, sebagaimana yang dikarang oleh ulama, sebagaimana Mustafa Sibai dalam kitab sirahnya, kalau kita tengok tuan-tuan dalam karangannya, penghujung-hujung kitab itu menceritakan tentang Hajjatul Wada' itu, bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah dalam keadaan di hadapan Nabi itu lebih daripada 100,000 orang. Tuan-tuan, kalau kita kata macam mana 100,000 ni, tak ada mic zaman tu, dan ada yang kata dia melalui proses penyampaian orang belakang sampai.
dalam keadaan walaupun ramai. Wallahu a'lam, tuan-tuan, bagaimanakah keadaan Allah Ta'ala permudahkan masa itu. Tetapi tuan-tuan, lebih 100,000 orang itu adalah jumlah yang ramai. Jumlah yang ramai di mana di hadapan Nabi pada ketika itu termasuklah golongan yang dulu menentang Nabi. Awal-awal Islam, tuan-tuan, awal Nabi bawa agama Islam itu, ramai yang menentang Nabi. Yang kemudiannya setelah lebih, kita kata kali 23 tahun itu, akhirnya mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Seramai itu, tuan-tuan, dalam tempoh yang singkat. Sebab itu kata Mustafa Sibai, tuan-tuan, tak ada tokoh revolusi dalam sejarah dunia yang boleh melakukan perubahan sepantas itu. Tak ada. Hebatnya Nabi, tuan-tuan, istiqamah Nabi dengan perjuangan, tuan-tuan, kerana amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berusaha. Akhirnya bayangkan, tuan-tuan, lebih 100,000 orang berubah mengikut ajaran yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun mungkin dulu mereka antara orang yang menentang Nabi. Tuan, kalau kita tengok, tuan-tuan, dalam peristiwa apa, kita tengok dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang kita bincang hari itu. Perjanjian Hudaibiyah dalam keadaan Khalid Al-Walid masa itu belum memeluk Islam pada tahun yang ke-6 Hijrah. Namun kita melihat selepas itu Khalid Al-Walid juga menjadi orang yang bersama dengan Rasulullah SAW. Walaupun dulu dia antara panglima-panglima di peringkat musuh. Berlaku perubahan yang besar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan bila kita menyoroti, tuan-tuan, sirah Nabi Muhammad SAW, perubahan-perubahan besar ini banyak berlaku. Antaranya ialah selepas berlakunya hijrah. Selepas berlakunya hijrah, dalam keadaan, tuan-tuan, walaupun belasan tahun berada di Makkah, mereka yang memeluk Islam, tuan-tuan, tidak seramai mana setelah berlakunya hijrah. Kerana, tuan-tuan, Islam semakin kuat setelah berlakunya hijrah. Yakni, tuan-tuan, kekuasaannya setelah berlakunya, tuan-tuan, peristiwa hijrah, umat Islam semakin kuat. Tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Aus dan juga Khazraj yang sebelum ini di Yathrib mereka selalu bergaduh, mereka boleh bersatu padu. Apatah lagi tiba-tiba Nabi bawakan bersama dengan Nabi pada ketika itu sahabat-sahabat daripada Makkah, orang Muhajirin dengan Ansar. Siapa sangka, tuan-tuan, mereka telah berjaya membina satu ketumbukan yang kuat. Walaupun mereka baru datang daripada Makkah, tetapi, tuan-tuan, cara sambutan orang-orang Ansar sangat mengagumkan kita. Lepas tu kalau kita lihat dalam surah Al-Hashr, dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-9, tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita tentang bagaimanakah sikap Ansar dengan Muhajirin. Yang boleh kita katakan ayat itu menggambarkan betapa bagusnya, baiknya orang Ansar kepada Muhajirin bila berlakunya hijrah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tuan-tuan, barangkali kita pernah bincangkan pengajaran ayat ini, yang diceritakan, tuan-tuan, bahawa di kalangan mereka itu, yakni orang-orang Ansar, ada di kalangan mereka yang telah memeluk Islam sebelum Nabi dengan sahabat berhijrah beramai-ramai ke Yathrib ataupun Madinah. Macam mana mereka telah memeluk Islam, tuan-tuan? Semasa perjanjian Aqabah yang sebelum itu, tuan-tuan, Nabi telah menghantar duta Islam yang pertama, iaitu Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita sembang bab hijrah, tuan-tuan, kita terlupa satu watak penting, iaitu Mus'ab bin Umair, yang dia lebih awal dihantar oleh Rasulullah SAW semasa perjanjian Aqabah. Kerja dia, tuan-tuan, sampaikan agama Allah, ajar tentang Al-Quran, sehingga dia digelar sebagai Muqri Al-Madinah. Sehingga, tuan-tuan, digambarkan seolah-olahnya, tuan-tuan, tak ada satu rumah pun di Yathrib itu yang tak pernah sampai oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sebarkan Islam dalam keadaan Nabi sampai di Yathrib ataupun Madinah itu, tuan-tuan, orang dah, kita kata, orang ternanti-nanti, dah ramai juga yang telah memeluk Islam. Tuan, jadi orang Ansar ada di kalangan mereka yang telah memeluk Islam awal.
apa lagi sikap mereka disebut dalam ayat tadi tuan-tuan? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mengasihi orang yang berhijrah ke tempat mereka. Itu sikap Ansar. Kenapa yang mereka mengasihi? Ada sampai peringkat yang sanggup nak ceraikan isteri dia. Tuan-tuan, dia ada 2-3 orang isteri, dia bagi sahabat Muhajirin pilih. Kau bukan dia kata, ambil dah hak paling tua tu, dah lama dah aku dengan dia. Tak. Tapi dia suruh pilih nak yang mana dia sanggup ceraikan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi yang datang daripada Makkah, ada yang tidak berharta, terpaksa tinggalkan harta. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka disambut, dibantu oleh orang Ansar. Dan Allah Taala sebut wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ayat itu menggambarkan bahawa mereka ni orang Ansar tolong Muhajirin tuan-tuan dalam keadaan tak ada niat-niat terselindung. Sebab pun mereka tolong. Kukutlah kita kata ada janji-janji, nanti selepas 10 tahun nanti kau dah berjaya syarikat, bagilah sikit keuntungan. Tak ada. Tak ada niat terselindung tuan-tuan mereka tolong Muhajirin tadi, melainkan hanya kerana Allah. Sampai peringkat tertinggi tuan-tuan disebut, Hasan Al-Banna kata ukhuwah ini ada beberapa peringkat. Yang paling tinggi, setinggi-tinggi ukhuwah ialah al-ithar, yakni kita mengorbankan tuan-tuan apa yang kita perlukan, yang kita utamakan saudara kita daripada diri kita sendiri. Ayat itu sebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walaupun di saat itu mereka memerlukan. Almarhum Profesor Dr. Hamka tuan-tuan, dalam tafsir Al-Azhar, dia masukkan satu kisah berkaitan dengan ayat itu. Kisahnya tuan-tuan, satu hari ada sahabat-sahabat daripada Muhajirin mengadu pada Rasulullah, mereka lapar. Nabi tanya sahabat-sahabat Ansar, siapa yang boleh tolong selesaikan masalah ni sahabat-sahabat Muhajirin yang lapar ni? Lalu tuan-tuan, ada seorang sahabat yang offer diri dia. Kalau tak silap saya, sahabat ini ialah Abu Talha tuan-tuan. Kalau tak silap saya, Abu Talha. Tuan-tuan, dia pun offer diri dia, bawa balik tuan-tuan saudara-saudara Muhajirin ni ke rumah dia. Sampai rumah baru tanya isteri dia, ada makanan ke tidak? Kata isteri dia, tak ada, melainkan cukup untuk kita sekeluarga saja. Tuan-tuan, diperintahkan tidurkan anak-anak awal. Tuan-tuan, disuruh sediakan semua makanan tadi untuk tetamu Rasulullah SAW. Lalu tuan-tuan, makanan yang ada tadi disediakan untuk tetamu Rasulullah tadi, sahabat-sahabat Muhajirin. Ada yang kata tuan-tuan, sehingga peringkat dia dengan isteri dia berpura-pura makan. Padamkan lampu di dapur, berpura-pura makan. Allah Alam bagaimana kaedah tu. Kalau macam kita hari tu, kalau berpura-pura makan ni, kita ambillah sudur untuk ketuk dekat pinggan ke apa kan, buat gerak-gerak macam kita makan. Konteks kita hari ni, tuan-tuan, dia berpura-pura makan. Dia dengan ahli keluarganya tidur dalam keadaan kelaparan, semata-mata nak utamakan sahabat Muhajirin tadi. Bukan kata bagi makan tuan-tuan, nak bagi makan dengan tenang. Tuan-tuan, kita tuan-tuan pergi rumah kawan, kawan sediakan makanan, kawan tak makan, kita je makan. Lepas tu dia cakap pula, inilah stok terakhir untuk bulan ni. Tuan-tuan, agak-agak lalu kita nak makan tuan-tuan. Tak lalu tuan-tuan, dia leher dia. Nak tengok kan, kita lalu yang pertama sebab dia leher dia tu lah kan. Yang kedua teringat, takkanlah kita nak makan stok makanan terakhir ni untuk bulan ni. Dia tak makan pula, kalau dia sama-sama makan okey lagi. Tuan-tuan, semata-mata nak bagi sahabat Muhajirin tadi makan dalam keadaan tenang. Dia dan keluarganya tidur dalam keadaan kelaparan. Kata Hamka, keesokan harinya turunnya ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tuan-tuan, mereka mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walaupun saat itu mereka memerlukan. Dan ayat itu ditutup wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang boleh jaga diri daripada sifat bakhil, maka itulah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nostalgia terimbau bagaimana kejayaan demi kejayaan setelah berlakunya hijrah, sehinggakan Madinah menjadi sebuah negara yang digeruni oleh kawan dan lawan. Tuan-tuan, disanjung, dihormati oleh kawan dan lawan. Sehinggakan kita melihat tuan-tuan, ramai kelompok-kelompok yang mahu bernaung bersama dengan
kerajaan Islam Madinah. Kita bincangkan hari itu tuan-tuan tentang perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah itu kita lihat bagaimana dua bani yang sentiasa bergaduh, Banu Bakar dengan Banu Khuza'ah selalu bergaduh. Tuan-tuan, Banu Khuza'ah bertahan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, ada yang bersama. Tuan-tuan, Islam dan juga kekuasaan pada ketika itu semakin kuat setelah berlakunya hijrah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak sebut bahawa bila kita dah berjaya tuan-tuan, tak dapat tidak kadang-kadang kita bermuhasabah. Bermuhasabah tentang macam mana kita berjaya dulu. Contohnya, tuan-tuan, hari ini pun saya kira macam-macam pengalaman. Macam-macam pengalaman. Dulu kita pernah susah. Tapi tuan-tuan, bila kita dah berjaya tuan-tuan, bila kita imbau balik susah dulu tuan-tuan, ia satu benda yang sangat kita kata nostalgia yang membahagiakan. Kenal tuan-tuan, dulu-dulu Allah Akbar, tadi duduk sembang dengan rumah, sembang-sembang bab niaga, bab kerja, sembang-sembang kita, teringat dulu, saya dulu lepas SPM, saya buat kerja yang saya kira kalau hari ni saya tak nak buat. Saya ambil upah cuci botol kicap tuan-tuan. Botol kicap tu hantar ke rumah, basuh dengan tangan ke mesin. Satu botol 3 sen upah masa tu. Maksudnya sehari saya kena habis 600 biji baru boleh dapat RM18. Susah fikir-fikir zaman dulu, kan? Padahal tuan-tuan, saya baru berapa tahun. Tuan-tuan dulu tuan-tuan, barangkali kalau patah balik lagi-lagilah susah berbanding dengan kami yang muda ni tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bila kita imbau kesusahan-kesusahan dulu, ia menjadi satu nostalgia yang membahagiakan. Setelah mana kita dah berjaya, kita kenal tentang benda-benda demikian. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut tentang bangganya kita tentang kejayaan-kejayaan yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi memimpin Madinah setelah berlakunya peristiwa hijrah. Satu demi satu tuan-tuan, siri-siri kejayaan yang dapat kita lihat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita simpulkan hari ini tuan-tuan, kejayaan-kejayaan itu antara faktornya asbab daripada hijrah. Mari sama-sama tuan-tuan kita mengimbau pengajaran yang saban tahun kita ulang. Tetapi tuan-tuan, kita ambil pengajaran, kita letak tajuk-tajuk pengajarannya tuan-tuan, supaya kita melihat tuan-tuan, di sebalik kejayaan-kejayaan itu, kita akan melihat tentang nostalgia perjalanan yang begitu unik, iaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai di Yathrib pada 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, perjalanan yang begitu menimbulkan kita kata satu kesedaran yang cukup membahagiakan kalau orang yang berjaya mengimbau tentang kesusahan demikian. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita simpulkan di sini bahawa berjayanya perjalanan hijrah pada ketika itu dalam keadaan Nabi bersama dengan sahabat-sahabat belum begitu kuat semasa di Makkah. Jadi nak bergerak ke Madinah itu benda yang susah. Kalau hari ini tuan-tuan orang pergi buat kerja haji, pergi Makkah ke Madinah senang. Tetapi Nabi dulu susah kita kata. Tuan-tuan, dalam keadaan tertekan itu berjaya juga mereka sampai dalam peristiwa hijrah. Kita simpulkan tuan-tuan, berjayanya hal demikian kerana 3 perkara. Tuan, kita bincangkan 3 perkara tersebut secara kasarnya. Tuan-tuan, antara ialah faktor-faktor kejayaan, kita boleh simpulkan 3 perkara tersebut, iaitu adanya nilai ubudiyah. Nilai-nilai tuan-tuan menyedari hakikat kehambaan. Yang keduanya tuan-tuan, mas'uliyah. Tuan-tuan, nilai-nilai kebertanggungjawaban. Yang ketiganya tuan-tuan ialah nilai itqan, yang merangkumi ketekunan, strategi, perancangan, usaha, bersungguh-sungguh dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara besar tersebut tuan-tuan yang boleh kita ambil pengajaran daripada peristiwa hijrah itu sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita imbau satu persatu. Mari kita imbau satu persatu secara ringkas ni. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok dalam peristiwa ini
pergi yang pertama, iaitu nilai ubudiyah. Menyedari hakikat kita sebagai hamba. Bila sebut kita hamba, Allah Ta'ala itu ialah tempat kita sembah, tempat kita bergantung. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tuan-tuan, ada banyak tuan-tuan suruh-suruh yang telah diturunkan, yang seolah-olahnya tuan-tuan terkumpul, disimpulkan dengan 3 kitab utama, iaitu Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Daripada 3 kitab utama tadi tuan-tuan, seolah-olahnya terkumpul dalam satu kitab, iaitu kitab Al-Quran. Daripada kitab Al-Quran itu seolah-olahnya tuan-tuan diringkaskan dalam satu surah, iaitu surah Al-Fatihah. Daripada surah Al-Fatihah itu tuan-tuan seolah-olahnya diringkaskan dalam satu ayat, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Allah kita menyembah. Tuan-tuan, kita lihat tuan-tuan, konsep ubudiyah ini yang membawa kepada kejayaan hijrah. Kita lihat tuan-tuan, awal-awal perjalanan Nabi nak bergerak tuan-tuan ke Yasrib ataupun Madinah itu, kita membaca daripada sirah Nabi Muhammad SAW dikepung oleh musuh. Di kalangan mereka tuan-tuan, pahlawan-pahlawan hebat. Logik akal mati. Tetapi tuan-tuan, apabila nilai ubudiyah menguasai seorang hamba, maka dia tidak lupa bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Boleh berlaku perkara yang mungkin tak disangka-sangka, kerana itu ialah kekuasaan Allah. Maka tuan-tuan, pasti hamba dengan Tuhan, sifatnya ialah hamba ini bergantung kepada Tuhan. Yang ini tuan-tuan, bila kita hamba kepada Allah, pasti tempat bergantung utama kita ialah Allah. Maka tuan-tuan, doa ialah senjata ampuh yang begitu hebat. Setiap malam Jumaat, kadang-kadang malam Jumaat kita baca surah Yasin di tempat kita contohnya. Maka kita akan terimbau ayat dalam surah Yasin yang membawa ke pengajaran dalam kisah hijrah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan seolah-olah dinding di depan dan juga di belakang mereka, sehingga kan tuan-tuan, mereka tidak dapat, kita kata, tak perasan Nabi keluar. Tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat ayat tu. Sebab apa? Ada orang kata sebab kita rajin beramal. Nanti kita baca Yasin. Lepas tu pula kita rajin baca doa ni. Bila tuan-tuan, ada orang kata baca masa Roblox, lupa bawa lesen pula hari ni, kemudian dengan Roblox. Kita pun wajah anak yang baik ni aidihim. Ada yang baca dekat AES. Tuan, kalau kena saman tu, tanggung sendirilah kita kata. Kalau makcik biasa dia kata, Ustaz, itu ayat custom. Saya tu tak faham ayat custom. Oh, tuan nak lepas cukai custom, tuan. Maka ni makcik-makcik yang suka pergi belah, beli tuan. Tuan dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berlaku sesuatu yang di luar jangkaan akal manusia, iaitu Nabi selamat. Boleh berlaku benda yang di luar jangkaan pemikiran manusia, bila mana ianya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan yang saya hormati sekalian, kita mengajak kepada plot yang lain, masih lagi di bawah tajuk ubudiyah tadi. Tuan-tuan, semasa Nabi dalam Gua Sur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, berlaku nostalgia yang membahagiakan kisah dua orang sahabat Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, kita lihat dalam cerita Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, dalam Gua Sur itu satu nostalgia yang hebat. Masuklah tuan-tuan, Nabi tidur atas riba Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar di sisi Nabi tuan-tuan? Selain pada sahabat, jangan lupa tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ialah bapa mertua Nabi. Bapa mertua Nabi. Nabi tidur atas riba bapa mertua. Tuan-tuan pernah tak jemput menantu tidur atas riba? Tuan-tuan, cuba buat tengok Muharram ni sebelum kita menghayati peristiwa hijrah tuan-tuan. Cuba ajak menantu tidur atas riba bapa mertua tuan-tuan. Doa-doakan kita dapat menambah penghayatan hijrah tuan-tuan. Tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Gua Sur itu tuan-tuan, teruji Sayyidina Abu Bakar.
Bila mana musyrikin Makkah mendekati Gua Sur, bahasa mudah kita, kalaulah mereka tunduk sikit wahai Rasulullah, nampak kita ni, bahasa mudah kita. Tapi Nabi bagi motivasi yang bersifat ledakan ubudiyah kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, jangan kau bimbang. Di antara kita berdua ada yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nostalgia ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Taubah ayat yang ke-40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mengimbau. Walaupun cerita tu tuan-tuan, surah At-Taubah ni kita lihat, ini cerita, banyak cerita tentang perang Tabuk. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat itu menyebut tuan-tuan, kalaulah kamu tidak mahu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala boleh tolong. Bahkan Allah Ta'ala pernah tolong. Allah Ta'ala bangkitkan kembali imbauan tentang kisah hijrah, iaitu kisah ketika mana Nabi dengan sahabatnya berada dalam gua. Setengah ulama kata, barang siapa menafikan Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah, boleh rosak akidahnya. Sebab jelas dalam Al-Quran, idhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bimbang, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diteruskan lagi perjalanan semasa Nabi sampai di Quba. Nabi bina masjid. Masa Nabi sampai di Quba, Nabi bina masjid. Masa Nabi sampai di Madinah, Nabi juga bina masjid. Tuan-tuan, yang boleh kita simpulkan tuan-tuan, plan transformasi ummah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dengan masjid. Bermula dengan masjid tuan-tuan, perubahan-perubahan yang Nabi buat. Tuan-tuan, bila sebut tentang Masjid Quba ini, teringat kita pada surah At-Taubah ayat yang ke-108, yang mana menceritakan tentang Masjid Dirar. Setelah Allah Ta'ala bongkarkan tentang Masjid Dirar pada ayat yang ke-107, Allah Ta'ala sebut satu larangan dalam ayat yang ke-108, la taqum fihi abada, larangan untuk mendirikan solat di Masjid Dirar selama-lamanya. Yang kemudian yang Nabi mentuhkan, Nabi arahkan sahabat mentuhkan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, masjid yang dibina di atas dasar taqwa, itu yang lebih berhak untuk kamu dirikannya. Di situ timbul pembahasan ulama. Tuan-tuan, masjid yang dibina di atas dasar taqwa itu mana satu yang dimaksudkan dalam ayat itu? Masjid Nabi ke ataupun Masjid Quba tadi? Tuan-tuan, ada pandangan menyebut tuan-tuan, saya nampak kecenderungan kepada Masjid Quba, walaupun ada pandangan kata Masjid Nabi. Tuan-tuan, disebut Masjid Quba ini, pernah satu ketika Nabi tanya kepada sahabat orang penduduk Quba, apa sebabnya kamu sampai Allah Ta'ala puji dalam Quran ni? Sebab ayat tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sambungan ayat 108 tadi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Ta'ala sebut di situ ada pemuda-pemuda atau lelaki-lelaki yang bersih. Allah Ta'ala sukakan kepada kebersihan. Bila Nabi tanya mereka, apa sebab Allah Ta'ala puji kamu tentang kebersihan, tuan-tuan? Mereka kata dalam bab mereka beristinja, dalam buang air, tuan-tuan. Mereka beristinja, kalaupun kita kata mereka gunakan benda-benda kesat, mereka akan selahi juga dengan air yang mutlak. Tuan-tuan, dicontohi kebersihan mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi, kita lihat Nabi membina masjid. Itu masyarakat kita tuan-tuan akan kuat. Antaranya tuan-tuan, kena kempen sungguh-sungguh galakkan orang semayang Jumaat, hidupkan surau masjid tuan-tuan. Dan ini tuan-tuan yang perlu kita jadikan ianya sebagai one stop center. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nilaian ubudiyah. Yang kedua tadi kita sebut tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil dalam perjalanan hijrah ini adalah dari sudut nilai mas'uliyah, nilai kebertanggungjawaban. Tuan-tuan,
Dalam riwayat menyebut bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu antara yang lewat hijrah. Nabi perintahkan dia lewat hijrah. Biasanya tuan-tuan kita terkenal cerita Sayyidina Ali ni tidur tempat tidur Nabi. Di sana ada tugas lain yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, iaitu kembalikan barang yang berharga orang Makkah yang disimpan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan, orang Makkah sangat yakin pada Nabi yang bersifat amanah. Kalau mereka nak pergi berdagang, nak pergi luar sana, tuan, mereka akan tinggal barang yang berharga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin di kalangan mereka ada yang bukan Islam, tetapi tuan-tuan, mereka yakin sifat amanah itu ada pada Nabi. Tuan-tuan, menjadi pengajaran kepada kita supaya kita sentiasa amanah, walaupun tuan-tuan dengan orang bukan Islam. Kadang-kadang tuan-tuan, kita kerja bos kita orang bukan Islam, bukan bermakna tuan-tuan kita mudah-mudah boleh pecah amanah syarikat ni. Tahu? Tunjukkan tuan-tuan bagaimana kualiti mukmin bila bekerja, sebagaimana kualiti yang diakui oleh orang Makkah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat komitmen yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat dalam peristiwa hijrah yang akan kita huraikan sekejap lagi tentang komitmen mereka. Mereka bagi komitmen dengan sepenuh hati, sanggup berkorban diri mereka. Kenapa tuan-tuan? Kerana rasa bertanggungjawab dengan agama. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asma binti Abu Bakar tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah itu, setelah mana Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar keluar daripada rumah Abu Bakar, Abu Jahal sampai. Abu Jahal tanya Asma, mana Muhammad, mana Abu Bakar? Asma tak bagi tahu. Sebab apa tuan-tuan? Ini kerahsiaan yang mesti dijaga. Kerana tuan-tuan, amanah ini penting. Bukan semata-mata nak selamatkan dua nyawa, tetapi jauh daripada sudut itu tuan-tuan, ialah soal perjuangan jangka masa panjang. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asma simpan kerahsiaan masa itu dengan penuh amanah, walaupun akhirnya Asma kena lempang tuan-tuan. Dalam kitab Rahibul Maktum sebut tuan-tuan, dia lempang sehingga tercabut anting-antingnya. Maksudnya kuatlah tuan-tuan. Kalau lempang sikit-sikit dia tak cabut, dia kira tuan-tuan. Boleh try tuan-tuan, boleh try kalau ada. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai mas'uliyah. Kita terus kepada perkara yang ketiga. Nilai yang ketiga, iaitu itqan, yang merangkumi nilai tekun, bersungguh-sungguh, berperancangan, strategi, penyusunan dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa ini tuan-tuan, bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar kita orang beriman, orang Islam boleh berjaya dengan duduk saja berdoa saja. Tidak. Nabi ajar kita tuan-tuan, orang Islam, orang yang beriman nak berjaya mesti bersungguh-sungguh, mesti tekun, mesti berperancangan, mesti berstrategi. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan, perjalanan Nabi itu tuan-tuan penuh dengan strategi. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada waktu orang yang riwayat kata waktu orang tengah berehat, waktu tengah hari. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Rahibul Maktum juga disebut bahawa Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar ikut tingkap strategi. Sebab bila sebut rumah, orang akan fokus dekat pintu. Kalau zaman tu ada sniper tuan-tuan, barangkali musyrikin yang dah terlepas dah kepungan, dari rumah dah terlepas dah kepungan tu, barangkali mereka ke rumah orang yang paling rapat, pasti dia pasti Sayyidina Abu Bakar. Barangkali mereka fokus dekat pintu. Maka tuan-tuan, strategi yang terbaik, jangan keluar ikut pintu, keluar ikut tingkap. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, tak payah buat apa kat rumah ni, rumah kita pakai ada grill belakang kan. Tuan-tuan, kemudian kita lihat perjalanan ke Madinah itu tidak mengikut jalan biasa. Jalan menghadap ke Yaman dulu, ke arah macam ke Yaman dulu tuan-tuan, yang sebaliknya dulu. Kemudiannya tuan-tuan, Nabi bermalam di Gua Sur, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut Gua Sur tuan-tuan, teringat juga kita tuan-tuan tentang masyarakat kita. Biasa kita dengar tuan-tuan dalam peristiwa hijrah ni tuan-tuan, antara yang membantu hijrah Nabi ialah labah-labah. Kita dengar kan setengah sebut Cuba tengok orang barat tuan-tuan,
Dia buat filem superhero dia ialah Spiderman. Tiba-tiba orang kita buat cicak man kan. Oh, tak kena tuan. Dalam peristiwa itu ada yang kata cicak ni yang bagi tahu musyrikin. Allah A'lam lah. Tapi dalam satu kitab Bidayah wa Nihayah, kalau tak silap tuan-tuan, jahatnya cicak ni dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dia yang tiup api supaya marak masa zaman Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Tapi kita nanti dia sebagai superhero di Malaysia tuan-tuan. Saya rasa ada cerita Spiderman pun tuan-tuan. Musuh dia tu, jahat dia tu cicak juga. Ada tak silap saya. Minta tengok tuan-tuan. Dalam rumah nenek dia. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, beza suku pemikiran kita dengan orang barat. Selingan je tuan-tuan. Sama balik tuan-tuan dalam peristiwa tadi. Tuan-tuan, bagaimana berlakunya pembangunan sumber manusia yang berkesan dalam peristiwa hijrah? Tuan-tuan, bagaimana kita sebut pembangunan sumber manusia yang berkesan? Tuan-tuan, berlaku bila mana kita kenal pasti potensi yang berbeza, dan potensi ini disusun mengikut posisi-posisi yang sesuai. Tengoklah tuan-tuan, mereka yang membantu hijrah bukan semua satu jenis, macam-macam jenis. Orang kaya bantu cara kaya, orang susah pun bantu hijrah. Sebagaimana Amir bin Fuhairah, seorang pengembala kambing, seorang hamba, dan silap saya hamba juga mohon kepada Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, dia bawa kambing, ada yang bawa minuman susu kambing itu sendiri. Dan juga tuan-tuan, kambing inilah menutup kesan-kesan tapak kaki Nabi Sayyidina Abu Bakar, bahkan anak Sayyidina Abu Bakar yang hantar maklumat. Hijrah dibantu oleh orang berumur, hijrah juga dibantu oleh anak muda. Sebagaimana tuan-tuan, tugas Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, tugas dia apa tuan-tuan? Kira SB lah tuan-tuan. Tuan, siang hari pergi tengah Mekah dengar apa orang Mekah rancang. Malam hari pergi hantar maklumat pada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur. Sebelum subuh dia balik. Dan itu rutin dia. Hijrah dibantu oleh orang lelaki, hijrah juga dibantu oleh orang wanita. Sebagaimana diwakili oleh Asma binti Abu Bakar tadi. Riwayat menyebut tuan-tuan, Asma masa itu syarat mengandung, tetapi dia boleh mendaki ke Gua Sur untuk menghantar bekalan makanan. Semata-mata tuan-tuan, misinya do or die. Tuan-tuan, dia nak melaksanakan tugas tersebut, walaupun kita lihat dalam keadaan dia tuan-tuan begitu. Mungkin tuan-tuan ada yang pernah pergi ke Gua Sur kan? Tengok keadaan ni, macam mana kita boleh bayang ke tidak Asma yang sedang syarat mengandung. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam peristiwa hijrah dimanfaatkan potensi orang beriman, orang Islam. Dalam peristiwa hijrah juga tuan-tuan, dimanfaatkan potensi orang bukan Islam. Siapa tuan-tuan? Abdullah bin Uraiqid. Nama Abdullah tetapi dia seorang musyrik. Tuan-tuan, apa tugas dia? Dia ni pakar penunjuk jalan. Dia menunjuk jalan. Kira zaman kita ni GPS lah. Kalau GPS silap tekan pun dia bawa jalan jauh. Lepas tu dia bawa tempat yang banyak betul kadang-kadang kan. Nayang kita tuan-tuan. Abdullah bin Uraiqid tuan, dia pakar buat jalan. Jalan-jalan yang mungkin orang jarang tahu, orang jarang lalu, itu dibawa ke jalan demikian. Tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Semasa Nabi dikejar oleh Suraqah bin Malik, selepas keluar dari Gua Sur, teruskan perjalanan, Nabi dikejar oleh Suraqah bin Malik. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, berlaku beberapa peristiwa yang menakjubkan bagi pemikiran Suraqah bin Malik. Bila mana kudanya beberapa kali jatuh nak mendekati Nabi, ada ribut pasir, maka dia tahu bahawa ini bukan manusia biasa. Pasti tuan-tuan, pasti ini orang yang istimewa. Hakikatnya tuan-tuan, Nabi tahu bahawa Suraqah bin Malik kejar Nabi bukan sebab dia benci Islam. Tapi tuan-tuan, Nabi tahu Suraqah bin Malik ni jenis materialistik. Sebab dia dah terpengaruh dengan tawaran musyrikin. 100 ekor unta. Saya tak tahu tentang berapa harga seekor unta. Lembu korban kita pun 3,500 tu biasanya kecil je baru ni kan. Kita letak bila unta 7,000 kita letak je lah. Contoh, kalau 100 ekor tuan-tuan, RM700,000. Tak silap saya lepas untuk beli BMW X6, lepas RM700,000. Tuan-tuan, maksudnya tawaran besar daripada musyrikin Makkah. Tuan-tuan, apa yang berlaku ialah
Nabi janjikan bila dah berjumpa semua, Nabi janji kepada Suraqah bin Malik gelang Maharaja Parsi. Apa pengajaran yang boleh kita ambil, tuan-tuan? Pengajaran yang boleh kita ambil, tuan-tuan, contoh dari dua lah, paling kurang dua pengajaran boleh kita ambil dalam bab perjanjian Nabi dengan Suraqah bin Malik. Yang pertama, tuan-tuan, Nabi ni hebat. Nabi ni pemimpin yang hebat. Dia pandai membaca motivasi orang di bawahnya. Macam kita sebut tadi, Nabi tahu Suraqah bin Malik bukan benci Islam, tapi dia jenis orang materialistik. Maka Nabi tawarkan kepadanya, janjikan padanya janji yang lebih hebat daripada 100 ekor unta, iaitu gelang Maharaja Parsi. Tuan-tuan, bernilai tuan-tuan, sebab zaman tu, masa itu, empayar yang paling kuat adalah Rom dan Parsi. Maksudnya kalau dapat gelang Maharaja Parsi, kira hebat lah, tuan-tuan, sampai ke tahap itu. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Suraqah bin Malik yakin dengan janji Nabi tersebut. Jadi Nabi bijak membaca motivasi manusia. Kalau kita belajar teori motivasi Abraham Maslow contohnya, Abraham Maslow dia buat piramid. Ada hierarki kedudukan motivasi manusia. Paling asas manusia dia kata perlukan keperluan fisiologi, bab makan, minum. Kemudian dah selesai hak tu, barulah kepada bab keselamatan, kasih sayang dan sebagainya. Itu ada susunan. Maksudnya memang kita tahu motivasi manusia ni ada kecenderungan. Seorang pemimpin yang hebat, dia pandai membaca motivasi orang bawahannya. Contoh, tuan-tuan nak pastikan pekerja tuan-tuan di kedai, di pejabat tuan-tuan kerja yang bagus. Kadang-kadang kita buat anugerah pekerja cemerlang, kan? Anugerah pekerja cemerlang sebulan sekali ke, 3 bulan sekali ke. Dan kita tawarkan hadiah-hadiah yang diorang minat. Kalau kita tawarkan hadiah yang orang tak termotivasi, orang tak tahu je. Tuan-tuan tengok pekerja yang tuan-tuan semua jenis profesional. Tiba-tiba tuan-tuan kata pekerja cemerlang akan dapat hadiah misi rumput, tuan-tuan. Dia orang tak rasa teringin pun, tak rasa terpengaruh, tuan-tuan, barangkali. Jadi tak termotivasi. Orang akan termotivasi bila kena benda yang sesuai dengan diri dia. Hebat Nabi membaca benda yang jauh ke depan. Dan ianya menjadi satu alat dakwah. Tuan-tuan, ada riwayat kata, kita tahu tuan-tuan, ketika mana Suraqah bin Malik mendapat gelang Maharaja Parsi itu, ada riwayat kata dia telah Islam. Jadi dia kata sebenarnya aku meluk Islam bukan sebab benda ini, tapi dia telah nampak kecantikan Islam. Tapi benda tadi sebagai apa? Sebagai benda yang nak menjinakkan orang pada Islam. Itu strategi dakwah. Okey, yang kedua tuan-tuan, pengajaran yang kedua bab gelang Maharaja Parsi yang boleh kita ambil. Hebatnya Nabi, tuan-tuan, Nabi ni seorang visionary leader, jauh ke depan pemikirannya, pemimpin yang bervisi. Tuan-tuan, gelang Maharaja Parsi diberikan kepada Suraqah bin Malik bukan zaman Nabi, bukan zaman Sayyidina Abu Bakar, tetapi zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, barangkali sahabat-sahabat yang mendengar janji Nabi kepada Suraqah bin Malik itu begitu yakin satu hari nanti pasti Parsi akan dikuasai, pasti Parsi akan kalah kepada Islam. Tuan-tuan, Islam akan menang ke atas Parsi. Itu keyakinan. Maka tuan-tuan, mereka pandang jauh ke depan. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin sebagaimana sahabat-sahabat yang berusaha bersungguh-sungguh dan akhirnya berjaya Parsi dibuka zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan peristiwa pertama dan terakhir. Kalau kita lihat dalam peristiwa peperangan Khandaq, Nabi pernah bersabda semasa menggali parit, la tuftahanna al-Qastantiniyah falan ya'mal amiruha wa lan ya'mal jaysh dhalikal jaysh. Nabi sebut bahawa akan dibukanya kota Konstantinopel oleh sebaik-baik raja dan juga sebaik-baik tentera. Zaman Muawiyah menjadi khalifah, tuan-tuan, hadis ini dibangkitkan kembali oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan, kalau kita duduk zaman Nabi, duduk gali parit dengan Nabi masa itu dalam perang Khandaq, dengan iman kita yang lemah, barangkali kita ni pertikaikan, atau kita tanya Nabi, wahai Rasulullah, kenapa nak sibuk-sibuk kat Konstantinopel? Perang Khandaq tak menang lagi, parit pun tak siap lagi. Nampak? Pemikiran kita pendek.
Tapi tuan-tuan, sahabat Nabi tak pertikai, tapi mereka fikir jauh ke depan. Mereka mesti realisasikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Zaman Muawiyah, tuan-tuan, dihantar delegasi pertama tentera untuk buka kota Konstantinopel. Belum berjaya. Diteruskan zaman demi zaman, dan akhirnya kota Konstantinopel telah dibuka zaman Turki Osmaniyah dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu lebih daripada 800 tahun selepas Nabi bersabda tadi. Tuan-tuan, hebatnya pemimpin-pemimpin dulu, tuan-tuan, yang menyambut ideal besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah terinspirasi daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jadi kita ambil pengajaran ketiga-tiga perkara asas ini yang telah membawa kepada kejayaan hijrah, nilai ubudiyah, mas'uliyah dan juga itqan. Maka kita terapkan dalam kehidupan kita. Sama ada kita bekerja di pejabat, sama ada kita menguruskan keluarga dan sebagainya, tuan-tuan, terapkan nilai ketiga-tiga perkara ini dalam kehidupan kita. Moga-moga, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita dengan kita mengamalkan sebagaimana yang telah kita contohi daripada ikon sepanjang zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk, yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedudukannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disandarkan ke atas insan yang dhaif lagina ini. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء الصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا باسم الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. بسم الله الرحمن تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.